Filem yang disiarkan pada tahun 2023 berjudul Shift Malam disiarkan pada Jumaat 26 Disember 2025 jam 9.30 malam di TV OK atau stream di RTM Klik. Filem arahan Fairuz Anwar. Terbitan Empire Film Solution dan Tinkerbell Studios. Lakonan: Takim Zaki sebagai Ikmal, Anas Rizwan sebagai Mok, Syakimen sebagai Botak, Zera Haris sebagai Ayu. Filem ini mengisahkan tiga rakan sepejabat iaitu Ikmal, Botak dan Mok. Mereka yang bekerja sebagai pereka grafik terpaksa bekerja sehingga lewat malam di pejabat. Dan terdapat kisah seram mengenai mitos di pejabat tersebut. Apakah benar mitos tersebut? Jangan lupa menonton filem Shift Malam di kaca TV anda.